selamat berbuka puasa. So menu aku hari ni, menu utama aku, udang pucuk gulai pucuk udang petai. Ini dia pucuk, sayur pucuk. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nak puji diri sendiri ni guys. Aku ni kalau masak letak-letak je. Memang rasa sedap. Sekali lagi. Sekali pula dengan petai dia ni. Petai dia. Nampak tak petai tu? Ini udang dia. Tempe ni kalau ikut kan, dia cara makan dia macam ni. Ni kan. Gigit dulu ni cili ni, gigit dulu. Tu makan ni. Kerangupan tempe dengan kerangupan cili tu meletup-letup dalam mulut kau. Pedas. Ambil saya pucuk lagi. Ni. Aku tak sangka lah memang aku boleh masak ni. Boleh jadi chef.